Sama ada mereka menyediakan perkhidmatan seperti perkongsian atau bertindak sebagai sumber hiburan semata-mata. Aplikasi mudah alih telah menjadi bahagian penting dalam kehidupan seharian orang ramai. Akan tetapi, aplikasi manakah yang paling popular di kalangan pengguna? Grafik ini menggunakan data daripada laporan terbaru oleh Sensor Tower untuk menunjukkan 10 aplikasi yang paling banyak dimuat turun di seluruh dunia pada Q1 2022 daripada Google Play dan Apple App Store. Menurut laporan itu, jumlah muat turun aplikasi mencecah 36.9 bilion pada Q1 2022, peningkatan 1.4% berbanding Q1 2021. Majoriti 10 aplikasi yang paling banyak dimuat turun ialah platform media sosial dengan Meta dan ByteDance memiliki 6 daripada 10 teratas. 4 platform Meta dalam senarai ialah Instagram, Facebook, WhatsApp dan Messenger, manakala ByteDance memiliki TikTok dan platform penyuntingan video CapCut. Pada Q1 2021, TikTok melebihi 3.5 bilion muat turun sepanjang masa, menjadikan aplikasi kelima dan aplikasi bukan Meta pertama yang mencapai kejayaan ini. Ini mengagumkan memandangkan aplikasi itu telah diharamkan di India pada Jun 2020. Sebelum larangan itu, India telah menyumbang 30% daripada muat turun TikTok. Bagaimana pendapat korang? Sila komen.